nak pilih air kan, sama ada 1, 2 atau 3. Kalau 3, kita tekan 3 kali macam biasa. So okay, kita tak payah kira kereta apa, semua dah auto kira. Harga pun semua saya dah adjust cun-cunnya. Takkan ada silap lah istilah kira. So contoh lah, dia letak light cikang, lemon, save, tebu RM9. Tanya dia bayar dia pakai 2 cara, sama ada kad atau QR. Kad semua kad accept. Tapi andai kata kad tu decline, kena cucuk kad kat tepi, masuk tu. Kalau wave tak, macam kad kau ni tak silap, tak boleh wave. Sekejap, nak contoh. Dia selalu isu geng Islam kan? Geng Islam geng Islam. Macam saya punya kad. So kalau kad kan, geng Islam lah problem. Mesti boleh buat. Geng Islam tu, kalau masuk pin dia okey. So untuk kad lain buat masa sekarang tak ada masalah lah. So kalau dia orang nak bagi cash, jangan ambil. So kalau sama ada dia orang bayar atas kad, dia tekan kad QR atau QR. Sebenarnya ni tak ada masalah pun. Kalau kita salah key pun tak ada masalah. Sebab kalau QR sini juga. Kalau QR pun QR kat sini. Macam kita tekan share, tekan jumlah berapa? Kita letak contoh ada jumlah di sini kan. Kita yang scan. Kita yang scan, kita buka ni lah. Dia orang tunjuk dia punya action angle boleh. Kalau dia orang tak tahu lah. So dia tekan scan ni, tekan pay. So kita scan lah. Kita scan, itu keluar di sini. Pay ni tak ada awak dah, dia pakai je. Lepas tu, macam tu cara bayaran sama ada kad. Kalau macam ni kan, sama ada kad atau QR. Abang contoh kalau dia bayar QR atau kad pun tak ada masalah. Contoh dekat kat sini, daripada sana tak tunjuk. Daripada sini. Contoh dia pilih-pilih. Macam sini. Kalau dia kata sini yang silap lah. Kalau dia kata bayar QR, kita tekan QR lah. QR. Kalau dia nak tekan QR, kita tekan QR. Kalau dia nak bayar kad, kita tekan kad. Dia tekan jumlah. Dia tap lah. Tap So ataupun pada sini dari sini tak silap. Dia tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan. Apa kita nak trace hari ni jual berapa je lah. Accept payment semua sini. bayar semua sini ya. Yang ni tak ada terima duit pun. Okey. Sini kita pantau untuk, yang ni abang tak payah tahu pening kepala. Yang ni untuk kita orang pantau lah hari ni sale berapa, macam mana. Dia akan tenang lah sini pula. Kita nak tahu sale kita berapa hari ni. Yang ni abang tak hari ni lah. Ni kita je nak tunjuk lah. Bila abang silap tekan, walaupun dia bayar QR, abang tekan kad, untuk kat sini saja. Tak ada masalah sebab dia akan keluar stick kat sini. Ini air biasa. Air biasa kita hari ni je. Contoh, dia nak take OIS limau. Dekat sini kita tak ada buat take OIS limau. Kita kan take OIS. cerita ni, cerita kategori ni. Sekejap saya buat satu dulu. Contoh dia nak take OIS limau. Kat sini tak ada take OIS limau. Yang ada limau ais, lemon kan. Take OIS. Abang tekan take OIS ni. Tu abang tekan ni dekat air ni. Dia ada add-on. Add-on ni kalau add-on saja kita punya biasa. Dia ada 2 add-on. Satu lagi add-on ini dia. Dia ni kopi sini lah. Dia akan jadi add-on untuk video kalau contoh kalau dia nak hari tu dia tak apa. Macam semalam. Dia nak macam latte 13 tapi dia nak tambah espresso. Espresso ni kalau dia daripada kosong, katakanlah ni contoh kawan kan. Kalau